Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni Cik Nelayan nak buat lukah. Ini adalah lukah yang kita standby untuk musim banjir nantilah, ataupun musim tengkujuh nanti. Ya. Ini adalah lukah yang saya dah buat. Target untuk kali ni dalam 50 biji macam itulah. Satu hari kita buat dalam 6 biji satu hari. Satu biji dalam 1 jam macam itulah. Okey ni lukah-lukah yang dah siap ni. Ni semua dah siap . Okey, lukah 2 injak. Mata 2,5 inci. Okey. Kita target ikan tapah, baung, belida, ikan besar-besar . Ni semua target ikan besar-besar . Saiz-saiz setengah kilo ke 20 kilo lah yang boleh masuk ni. Biasanya yang besar-besar adalah ikan tapah, ikan belida, ikan baung ekor merah. Itu ikan-ikan besar lah. Tenggalan, pating, ya. Kalau udang yang ni kuranglah masuk sebab dia mata besar . Okay, ni semua jaring yang ada. Lukah yang telah disiapkan. Kalau ada tempahan, boleh terus hubungi saya, Encik Nelayan. Ini adalah lukah yang saya buat, dikategorikan sebagai yang paling mantap lah, yang paling mudah masuk dan yang paling mengena setakat ni. Okey, InsyaAllah.